Masalahnya, Dik, saksi-saksi itu semua anak-anak YB tau. Bukannya dia nak backup kita. Dia orang takkan backup kita. Masalahnya, Dik, saksi-saksi itu semua anak YB. Bukannya dia nak backup kita. Dia orang. Masalahnya, Dik, saksi-saksi itu semua anak-anak YB. Masalahnya, Dik, saksi-saksi itu semua anak YB. Dia orang takkan backup kita lah. Masalahnya, Dik, semua... Mula start. Masalahnya, Dik, saksi-saksi itu semua anak YB. Tak jawab, ambil. Masalahnya, Dik. Saksi-saksi itu semua anak YB. Dia orang takkan backup kita lah. Masalahnya, Dik, saksi-saksi itu semua anak YB. Dia takkan backup kita lah. Pak Meon! Oh, Pak Meon! Lama, YB Keluar dah kejap, datang. Pak Meon! YB, ya, YB. Waalaikumsalam. Menteri. Ya. Buat apa kat sini? Tak ada lah. Tadi datang sini nak bagi tender dekat Pak Meon. Tender? Yalah. Menteri kenal ke Pak Meon ni? Apa sah tak kenal pula. Saya selalu datang kencing kat sini. Biar betul. Yalah, betul lah. Ke Menteri salah orang? Tak salah ke? Tak salah. Tak lama lagi, Pak Meon ni akan jadi presiden di dalam kabinet dapur kita. Biar betul, Menteri. Apa yang tak betul ya? Kalau macam tu, tak apalah. Sembang-sembang dulu. Saya balik dulu, Okey. Anak awak? Menteri. Dua tahun, Menteri. Tahun lepas lagi yang minta. Menteri. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Tak apalah. Lambat buat kerja. Biasalah, budak-budak. Kalau macam tu, saya balik dulu. Mula. Pasal anak awak tu, memang patut pun anak saya kena macam tu. Siapa suruh belasah anak awak? Kan? Tak apalah, saya pulang dulu. Menteri, nanti tengok. Presiden. Presiden, Tengoklah kau macam mana. Menteri. Balik Okey. dulu. Okey. Menteri, naik dulu. Naik dulu. Okey, lama tak jumpa Pak Meon. Allah. Boleh pecat nasi kau? Naik macam tu je okey. sebab menteri-menteri. Okey. Menteri. Sejak bila jadi menteri? Saya pun tak tahu. Aduh. Menteri kita. Tengok. Tu. Action. Apa kamu cakap? Menteri. Menteri buat apa ni? Tapi tengok baju macam baru tak mandi lagi. Menteri tak mandi lagi ke? Tak sempat. Menteri buat apa kat sini?